Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Hafiz daripada MIH Reka dan Malaysia Berhad. Hari ini saya di Kampung Paya, Port Dickson, Negeri Sembilan. Ini adalah rumah 4 bilik, 3 bilik air. Owner dia kepunyaan Encik Imran. Rumah ini terletak di sebelah surau Kampung Paya ya. Ini adalah pandangan hadapan. Keluasan rumah adalah 1,728 kaki persegi. Bukaan rumah dia lebarnya adalah 62 dan depan ke belakang dia adalah panjang dia lah ya. Panjang dia adalah 39 kaki. Seperti biasa, binaan kita semua menggunakan dinding batu-batu merah, atap genting. Kali ini owner memilih atap genting jenis MS Grey, Monia Elabana MS Grey. Ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Ada upgrade security door menggunakan single layer jenama Nest. Ini pandangan sisi. Cat kita beri 3 warna untuk bahagian luar, itu adalah standard. Ini ada ruang parking ya. Parking kereta lah. Kita menyediakan poin-poin lampu dan plug secara asas. Lampu dan kipas ni owner pasang sendiri, ada rem di sini. Longkang parameter memang kita sediakan sehingga 10 kaki daripada dinding rumah. Itu maksimum lah, terlebihnya akan ada tambahan bayaran. Ketinggian rumah ni adalah standard ya. Dekor-dekor bahagian luar ni adalah percuma, kita reka dan bina. Bersekata dekor-dekor ni semua percuma lah untuk kita punya para pelanggan. Apa yang kita beri tu adalah percuma, dan jika minta tambah baru ada bayaran tambahan lah. Ada rem di bahagian sini. Ini ketinggian standard ya. Ada mata tangga semua ni. Ini biasa. Kecuali ada owner yang minta dia tak nak, ada agak seseparuh, sesetengah yang tak mahu ya. Ini adalah kita masuk dari dapur ya, sebab kita tinggal kunci dia. Macam biasa lah, selalu keluar kabut. Okey. Ini adalah ruang makan dan dapur kering dia lah. Ruang makan dan dapur kering. Bahagian dalam ada cornice, plastik siling rata, ni semua termasuk dalam package. Inilah tile yang termasuk dalam kita punya package. Tile boleh pilih. Sebelum kita ke dapur basah, ini adalah ruang tamu. Ruang tamu ini berkeluasan 20 kaki darab dengan 17 kaki. Ini Cik Imran dah pasang ya, lampu-lampu semua dia pasang sini. Ini selalu yang bertanya pintu security door single layer tu bagaimana. Ini dia panggil single layer ya. Single layer ni dia macam ada tertingkap lah. Ada tertingkap di sini. Kalau double layer tu dia buka double pintu. Macam tu. Ini kita panggil single layer lah. Pintu single layer. Baiklah, kita ke bahagian dapur basah dulu. Cik Imran dah masuk barang. Seperti biasa pintu-pintu kita menggunakan pintu molded door. Cat juga boleh pilih. Dalam rumah ni Cik Imran pilih cat hitam. Ini dapur basah beliau berukuran 10 darab 10 ya. Cat kita menggunakan cat Jordan lah. Ultra clean untuk luar dan majestic untuk dalam. Harga binaan tabletop dah include ya. Kecuali ada rumah minta tambahan untuk tambahan lebih panjang tabletop tu baru akan ada tambahan bayaran. Ni ruang makan tadi. Seterusnya kita ke bahagian bilik tidur utama. Bilik tidur utama ini berkeluasan 12 darab 16 ya. 12 darab 16 dan ada satu toilet.
Ini toilet ya. Toilet ni juga, ini semua tile basic ya yang kita berikan. Sehingga ke arah ceiling. Sebenarnya kita ke bilik tidur yang kedua. Bilik tidur yang kedua ini berkeluasan 11 darab dengan 10 kaki. Dan ini adalah bilik tidur yang ketiga. Bilik tidur yang ketiga ni dan keempat sama saiz, iaitu 10 darab 10 lah. Ini adalah toilet yang kedua. Ni Cik Imran dah letak apa barang. Saya tak tahu lah. Ini toilet yang kedua. Pintu kita menggunakan pintu PVC tebal. Pintu PVC tebal yang boleh dipasangkan tombol. Bukan pintu PVC biasa. Ini adalah view daripada bilik tidur utama tadi. Untuk ruang tamu. Seterusnya kita ke bilik tidur yang keempat dan tandas yang terakhir. Ini dia buat ruang laundry ya. Ini laundry. Dan ini adalah store. Ada satu store. Store kecil lah. Ini entah permintaan tuan rumah. Nak store, kita buatkan store. Dalam store juga ada furnish. Ini toilet ya. Ini toilet untuk luar dan share lah. Lepas tu kita pasang pintu PVC, tapi tuan rumah minta tukar. Jadi pintu belum sampai lah. Ini adalah bilik yang terakhir, iaitu bilik kawasan 10/10 tadi. Baiklah, setakat ini saja. Saya Hafiz, MIH Reka Demi Semhat. Kami reka dan bina mengikut bajet pelanggan. Assalamualaikum.